Setiap hari, penyokong taksub sebelah sana akan cakap pasal aurat saya. Kononnya nak tegur. Cuma saya rasa pelik. Kenapa mereka tak tegur isteri kepada bekas Perdana Menteri yang kini mereka sanjung tu supaya tutup aurat? Saya cek komen-komen media sosial bekas Perdana Menteri tu murni sahaja. Tak ada siapa-siapa pun yang suruh bekas Perdana Menteri tegur isteri dia tutup aurat. Bekas Perdana Menteri ni juga kawan rapat dengan pemimpin sebuah parti yang kononnya parti Islam. Takkanlah pemimpin dari parti Islam tu pun tak tegur suruh isteri dia tutup aurat. Mungkin sebab mereka dah jadi satu geng. Tak tahulah. Jadi sebab itulah mereka jadi rabun dan orang kata macam penakut nak tegur. Percayalah, andai kata DAP jadi geng mereka, confirm mereka takkan sentuh pasal aurat saya. Bahkan mereka akan puji pula. Itulah dikatakan sikap hipokrit mereka. Mereka akan jadi yang terpaling Islamik bila nak lawan musuh. Kalau geng mereka buat dosa sendiri, oh tak apa, still boleh masuk syurga. Yang penting, undi parti anak, betul tak?